Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. 9 kawasan masih lagi berada di bawah status cuaca panas, kategori tahap pertama berjaga-jaga dengan suhu maksimum harian di antara 35 hingga 37 darjah Celsius selama 3 hari atau lebih berturut-turut. Kawasan-kawasan tersebut meliputi daerah Padang Terap dan Sik di negeri Kedah, Jajahan Jeli, Tanah Merah, Pasir Mas, Pasir Putih, Machang dan Kuala Kerai di negeri Kelantan, serta satu kawasan di negeri Sabah iaitu di daerah Telupit. Orang ramai terutama yang berada di kawasan terbabit digalakkan untuk sentiasa minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar. Kita beralih pula kepada tinjauan cuaca semasa. Alhamdulillah, keadaan cuaca cerah di seluruh negara ketika ini. Keadaan cuaca cerah tanpa hujan ini dijangka boleh berterusan sehingga ke tengah hari nanti. Walau bagaimanapun, menjelang petang nanti, hujan beserta ribut petir berpotensi untuk berlaku di hampir kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia. Hujan beserta ribut petir berpotensi untuk berlaku di sekitar Hulu Perak, pedalaman negeri Selangor, negeri Sembilan serta di bahagian tengah negeri Johor. Keadaan hujan beserta ribut petir juga dijangka berpotensi untuk berlaku di sekitar pedalaman negeri Kelantan dan di negeri Terengganu. Keadaan cuaca lembap di kebanyakan negeri ini dijangka akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Keadaan cuaca yang hampir sama juga dijangka akan berlaku di negeri Sabah dan di negeri Sarawak menjelang petang nanti. Keadaan hujan beserta ribut petir berpotensi untuk berlaku di sekitar bahagian pantai barat, pedalaman dan di bahagian tawau negeri Sabah. Manakala bagi negeri Sarawak pula, hujan beserta ribut petir dijangka lebih tertumpu di sekitar bahagian pedalaman dan di bahagian utara negeri Sarawak. Keadaan hujan di kedua-dua negeri ini dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Baik, sekian dahulu info cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Sebelum berpisah, kita lihat dahulu ramalan cuaca di bandar-bandar utama serta indeks pencemar udara di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.